Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam perpaduan. Hari ini, saya, Nisha Jayabalan, akan membentangkan tugasan 1 pembentangan individu yang merangkumi 20% untuk subjek MPU 3142, penghayatan etika dan peradaban, dan tajuk pembentangan saya adalah 1.4 iaitu peradaban India. Untuk pembentangan saya, ia merangkumi beberapa kandungan iaitu bermula dengan biodata pembentang, maksud etika dan peradaban, latar belakang peradaban tamadun India, contoh peradaban tamadun India, konsep etika utama dalam peradaban India yang merangkumi Dharma, Karma, Amisa, Satya, Artha dan Moksha, teori etika dan peradaban dalam tamadun India, nilai etika dan peradaban tamadun India, kepentingan kepelbagaian tamadun India, dan juga kesimpulan. Okey. Sedikit biodata tentang saya ialah nama yang diberikan Nisha Jayabalan yang dari unit Bahasa Melayu 3, memegang nombor kad pengenalan 030404010916 dan nombor matrik saya adalah P21113386 dan mahajur dalam Bahasa Melayu. Okey. Saya teruskan dengan pembentangan saya yang bermula daripada maksud etika. Menurut bahasa Greek, etika ditakrifkan sebagai budaya, perangai, kepribadian seseorang individu. Namun, etika yang diperoleh daripada perkataan Greek iaitu ethos membawa maksud sifat, karakter, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, edisi keempat, etika merujuk kepada ilmu tentang prinsip-prinsip akhlak atau moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan seperti persatuan, pekerjaan dan lain-lain lagi. Maksud peradaban pula merupakan suatu istilah yang berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud ketamadunan, manakala dalam bahasa Inggeris pula disebut sebagai civilization. Menurut Ibnu Khaldun dalam Mukadimah Peradaban Umran bermaksud hasil perkembangan manusia yang hidup berkelompok, membina kota, mengembangkan ilmu, seni dan sistem sosial yang lebih teratur. Bagi beliau, peradaban adalah kemuncak kepada perkembangan tamadun sesebuah masyarakat. Dan secara keseluruhan, maksud etika dan peradaban, secara umumnya, etika ditakrifkan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia yang merujuk kepada prinsip moral atau akhlak tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, manakala peradaban pula membawa maksud sistem atau tahap perkembangan sosial suatu bangsa dari segi kemajuan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa yang merujuk kepada tahap perkembangan sosial dan budaya sesuatu bangsa atau masyarakat yang melibatkan adat, kepercayaan, pengetahuan dan tingkah laku kolektif. Oleh itu, kedua-dua konsep iaitu etika dan peradaban ini saling berkait antara satu sama lain yang di mana etika menjadi panduan dalam pembentukan dan perjalanan peradaban sesuatu masyarakat mahupun komuniti. Kini saya beralih kepada latar belakang tajuk saya iaitu peradaban India. Tamadun India merupakan tamadun yang paling tertua dan unik di dunia terutama dari segi keagamaan. Malah, peradaban ini dianggap sebagai tamadun yang paling kuno dan berpengaruh di dunia. Tamadun India wujud di sekitar 2,500 tahun sebelum Masihi yang dikenali sebagai tamadun Harappa yang berpusat di lembah Indus yang merangkumi kawasan Mohenjo-daro di daerah Larkana, Sind, manakala Harappa di daerah Montgomery yang terletak di Punjab. Ia berkembang di sekitar Sungai Indus dan Sungai Ganges dan kemudian meluas hingga ke seluruh Asia Selatan. Seterusnya, garis masa latar belakang peradaban India. Bermula dengan 2,500 hingga 1,500 Masihi, peradaban India bermula di tamadun lembah Indus di kawasan Mohenjo-Harappa dan sistem badan yang terancang mempunyai saliran dan jalan yang lurus dan pada waktu itu pertanian dan perdagangan semakin berkembang maju dan kepercayaan awal adalah kepada simbol kesuburan dan ritual agama. Selepas itu, daripada 1,500 hingga 500 Masihi, bermula dengan zaman
tamadun yang paling awal iaitu zaman Veda, iaitu Hindu awal, di mana di sini adalah kitab Veda ditulis oleh Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda dan Atharva Veda, dan konsep Dharma iaitu kewajipan moral dan juga karma, balasan perbuatan mula diterapkan. Di sini juga sistem warna dan kasta bermula, iaitu daripada kasta-kasta yang telah diperkenalkan pada waktu itu adalah Brahmin, Kshatriya, Vaisya dan Sudra. Dan juga di sini juga diperkenalkan ritual korban dan doa kepada dewa-dewa seperti Indra dan Agni. Seterusnya, kepada 500 dan 200 Masihi, kemunculan agama Buddha dan Jainism, di mana Siddhartha Gautama Buddha ajar 4 kebenaran mulia dan juga jalan 8 lapis. Mahavira Jainism tegaskan prinsip ahimsa iaitu anti kekerasan dan mempunyai penekanan pada kerohanian, belas kasihan dan juga penolakan kasta. Di 320 dan 550 Masihi pula, Empire Gupta iaitu zaman keemasan India muncul. Di sini, kecemerlangan ilmu pengetahuan India semakin bertambah dan semakin menonjol, antaranya di dalam matematik iaitu angka sifar dan pi, dan juga astronomi orbit planet untuk subjek matematik. Manakala perubatan Ayurveda pula dikemaskan, kesusaran epik Ramayana dan Mahabharata disusun semula dan juga memperkenalkan lagi dengan elemen-elemen baru dalam kesusaran itu, iaitu pengajaran moral dan juga etika, dan seterusnya seni bina dan seni arca berkembang dengan pesat. Seterusnya pada 700 hingga 1200 Masihi, kedatangan Islam di India, di mana pedagang Arab dan Parsi membawa Islam ke India Barat dan juga Utara. Nilai etika Islam yang berlaku di sini adalah keadilan, kesederhanaan dan juga persaudaraan, dan juga integrasi budaya dan agama tempatan dengan Islam bermula. Bermula dengan 1526 hingga 1857 Masihi, Empire Mughal pula muncul yang telah diasaskan oleh Babur pada 1526, di mana pemerintahan Akbar, Jahangir dan Shahjahan. Di sini, karya seni bina agung yang paling terkenal sehingga kini adalah Taj Mahal dan juga Red Fort, dan juga nilai etika Islam yang telah digabung dengan budaya India iaitu toleransi dan pluralisme telah diperkenalkan. Dalam tahun yang sama juga dan masa yang sama juga, perkembangan seni, muzik dan undang-undang semakin berkembang dalam peradaban India. Dan selepas itu, 1858 hingga 1947 Masihi, zaman penjajahan British pula bermula dalam kalangan peradaban India, di mana disebabkan itu, perubahan sosial dan politik besar yang sangat besar berlaku di dalam kalangan peradaban India sehingga sistem pendidikan barat diperkenalkan dan juga memberi impak yang tinggi dalam gerakan nasionalisme India bangkit, iaitu di mana Mahatma Gandhi perjuangan ahimsa dan strategi non-violence telah bermula. Dan bermula dari 1947 sehingga kini, iaitu India moden merdeka, di mana peradaban India telah mendapat merdeka daripada British pada tahun 1947 dan menjadi republik demokrasi perlembagaan, dan nilai etika tradisional seperti Dharma, Karma, Ahimsa masih wujud dalam kehidupan moden, dan India kekal sebagai salah satu negara majmuk dengan kepelbagaian agama, budaya dan juga bahasa. Okey, contoh-contoh peradaban India bermula dengan yang paling awal iaitu tamadun lembah Indus daripada 2500 Masihi sehingga 1500 Masihi, iaitu pusat utama tamadun lembah Indus ialah Mohenjo-daro, Harappa, yang merupakan salah satu bandar terancang dengan sistem saliran dan jalan lurus, pertanian dan juga perdagangan sebagai ekonomi utama. Seterusnya pada zaman Veda, iaitu yang bermula dari 1500 Masihi hingga 500 Masihi, di mana perkembangan agama Hindu awal berasaskan kitab Veda bermula, konsep Dharma, Karma, Varna, Kasta telah terbentuk dan juga amalan ritual korban dan penyembahan dewa seperti Indra Agni. Bermula dengan tamadun Maurya pula, iaitu 321 hingga 180 Masihi, diasaskan oleh Chandragupta Maurya, zaman kemuncak pemerintahan Raja Asoka, dan juga di mana penyebaran agama Buddha dan ajaran Ahimsa ke Asia semakin berkembang. Seterusnya, yang keempat iaitu tamadun Gupta yang bermula dari 320 Masihi hingga 550 Masihi, yang digelar sebagai zaman keemasan India, di mana kecemerlangan ilmu matematik, angka sifar, astronomi dan juga perubatan Ayurveda semakin berkembang, diikuti dengan kesusaran epik Mahabharata dan Ramayana yang turut berkembang.
Dan yang kelima iaitu tamadun Mughal, iaitu bermula daripada 1526 sehingga 1857 Masihi, yang diasaskan oleh Babur selepas menewaskan Sultan Delhi, di mana kemuncak di zaman Akbar dan Shah Jahan, di mana karya seni biga agung sehingga kini semakin terkenal iaitu Taj Mahal, Red Fort dan juga Fatehpur Sikri, yang mengandungi campuran budaya Islam dan India yang kaya dalam seni, undang-undang dan juga etika. Seterusnya, saya beralih kepada konsep etika utama dalam peradaban India. Terdapat 6 konsep etika utama dalam peradaban India yang terdiri daripada Dharma, Karma, Amisa, Satya, Artha dan juga Moksha. Okey, Dharma yang membawa maksud kewajipan moral, kebenaran ataupun jalan yang benar. Di sini, Dharma ialah prinsip yang menjalankan tanggungjawab hidup mengikut kedudukan, peranan dan situasi seseorang. Dalam agama Hindu dan juga peradaban India, Dharma adalah kewajipan seseorang individu terhadap diri, keluarga, masyarakat dan Tuhan. Manakala dalam Buddha pula, Dharma merujuk kepada ajaran Buddha sebagai panduan moral dan kerohanian. Sebagai contoh, seorang raja maupun sultan mesti memerintah sesebuah negara dengan adil. Manakala seorang pelajar pula, dia bertanggungjawab dalam memastikan menuntut ilmu dengan tekun dan berjaya di masa hadapan. Dan peranan etika Dharma dalam India mula kini adalah menjaga keseimbangan sosial, politik dan juga kerohanian. Yang kedua, etika kedua dalam peradaban India iaitu karma, yang membawa maksud perbuatan ataupun tindakan, di mana prinsip karma menekankan setiap umatnya bahawa setiap perbuatan sama ada baik atau buruk akan ada kesan ataupun balasan pada masa hadapan, sama ada dalam kehidupan sekarang ataupun kelahiran semula. Dan jika seseorang itu berbuat baik seperti menolong miskin, memberi makanan kepada tumbuh-tumbuhan atau haiwan, memberi makanan kepada orang miskin, ia akan mendapat balasan baik. Tetapi jika melakukan kejahatan seperti mencuri, membohong, kesannya akan menimpa diri sendiri. Dan peranan etika karma sehingga kini adalah iaitu galakan manusia untuk sentiasa bertanggungjawab, berdisiplin dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil ataupun dilakukan. Yang ketiga pula Amisa. Amisa pula bermaksud tidak melakukan kekerasan ataupun tanpa mencederakan. Amisa ialah prinsip yang tidak membunuh, tidak menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Dan ia sangat ditekankan dalam Buddha dan Jainism dan kemudian dipopularkan oleh pemimpin India iaitu Mahatma Gandhi melalui perjuangan kemerdekaan India tanpa kekerasan. Dan kini, Amisa diaplikasikan kepada manusia dan makhluk kehidupan lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan, di mana Amisa bukan hanya tidak membunuh tetapi juga dalam diri kita, dalam komuniti masyarakat kini, dalam mengawal kata-kata, pemikiran dan emosi supaya tidak menyakiti orang lain. Dan peranan Amisa kini dalam etika manusia adalah membentuk masyarakat yang berkemanusiaan, penuh balas kasihan dan juga sentiasa aman dan damai. Satya pula membawa maksud kebenaran atau kejujuran, di mana Satya menekankan bahawa seseorang mesti hidup dengan kebenaran, jujur dalam kata-kata, perbuatan dan pemikiran. Dalam epik Mahabharata pula, Satya dianggap sebagai salah satu sifat paling mulia seseorang manusia. Dan juga menurut Mahatma Gandhi, beliau telah menjadikan Satya sebagai asas dalam perjuangannya, iaitu konsep Satyagraha, iaitu berpegang teguh kepada kebenaran sahaja. Di mana peranan etika Satya di masa kini adalah mengukuhkan integriti, keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, guru harus memperkukuhkan integritinya dalam kerjanya sebagai seorang guru dengan sentiasa merahsiakan ada maklumat pelajar dan tidak menyebarkan aib pelajar kepada guru-guru maupun orang lain. Artha pula membawa maksud kekayaan, kekejayaan material ataupun kemakmuran. Artha ialah salah satu daripada 4 tujuan hidup Purushta dalam Hindu, iaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksha, yang menekankan bahawa mencari harta, kuasa atau kejayaan duniawi adalah sah, tetapi mesti dilakukan mengikut jalan Dharma, iaitu etika dan juga keadilan. Jika Artha dikejar tanpa Dharma, lahir ketidakadilan, penindasan dan juga ketamakan. Dan peranan etika Artha sehingga kini adalah mengejar keseimbangan antara material kekayaan dan juga spiritual nilai moral. Manakala moksha pula membawa maksud pembebasan atau kebebasan rohani, di mana moksha adalah tujuan hidup tertinggi, iaitu membebaskan diri daripada kitaran kelahiran semula samsara.
yang dicapai dengan hanya menguasai diri, hidup dalam dharma dan menjauhi nafsu duniawi dan menyatukan diri dengan kebenaran mutlak iaitu Brahman. Dan dalam Buddha, konsep ini hampir sama dengan nirvana iaitu kebebasan daripada penderitaan. Dan peranan etika memberi panduan supaya manusia hidup dengan nilai moral, disiplin, rohani dan tidak terikat dengan material semata-mata. Seterusnya, saya beralih kepada teori etika dan peradaban Tamil India. Dalam peradaban India, terdapat dua teori yang dapat saya kaitkan dalam tugasan ini, iaitu teori deontologi dan teori teleologi. Deontologi ditakrifkan sebagai berasaskan tugas, kewajipan, peraturan moral maupun sesuatu tindakan yang dianggap betul atau salah kerana ciri tindakan itu sendiri dan bukan berdasarkan akibatnya. Manakala teleologi pula berasaskan akibat, tujuan, matlamat dan sesuatu tindakan dianggap etikal jika akibatnya membawa kebaikan, manfaat yang paling tinggi and justifies the means dalam banyak kes. Bagaimana teori deontologi dalam peradaban India telah diterapkan adalah bermula dengan yang pertama iaitu dharma sebagai kewajipan atau duty or obligation, di mana dalam falsafah India, dharma adalah konsep yang hampir deontologi yang di mana boleh diperlihatkan sewaktu menetapkan kewajipan moral yang mesti dipatuhi walaupun akibatnya tidak selalu diketahui atau mungkin tidak bermanfaat. Contohnya, seseorang individu mengikuti kewajipan kasta, tugas-tugas dalam keluarga, tugas-tugas diri sendiri maupun ritual agama berdasarkan peraturan dan tradisi iaitu dharma dan sastra. Dan dalam mimamsa iaitu terutamanya sekolah prabakara dan kumilila, pentingnya melakukan tugas karma seperti yang telah dinyatakan oleh ritual dan dharma walaupun kesannya mungkin tidak segera atau jelas. Ini menunjukkan semangat deontologi iaitu amalan ritual dan kewajipan adalah berdasarkan apa yang sepatutnya dan bukan hanya apa yang membawa hasil. Di sebelah kanan pula, terdapat satu roda dharma yang dipraktikan dari dulu sehingga kini iaitu yang mengandungi right view, right thinking, right speech, right action, right livelihood, right diligence, right mindfulness dan right concentration. Dan bagaimana teori deontologi dalam peradaban ini merangkumi contoh dalam sejarah peradaban India ialah melalui Arjuna dan Bhagavad Gita, iaitu dalam Bhagavad Gita, Arjuna berada dalam dilema moral, iaitu sama ada adakah dia harus melawan dalam medan perang dan juga ataupun dia perlu membunuh pihak kerabat sendiri. Dan Krishna menekankan kepentingan Arjuna iaitu menjalankan Sarvadharma, iaitu dharma sendiri sebagai kasria walaupun ia membawa penderitaan kerana bukan menjalankan kewajipan boleh dianggap melanggar prinsip dharma. Dan ini adalah salah satu contoh deontologi yang menunjukkan kewajipan sebagai salah satu keutamaan dalam peradaban India. Contoh seterusnya adalah teori dalam peradaban India dan bermula daripada yang pertama iaitu karma sebagai akibat dan tujuan akhir. Seperti yang anda lihat dalam gambar di sebelah kiri iaitu yang memulai daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu be a karma yogi, perform all your actions with the mindset of duty and detachment, do not be attached to the actions you perform and do not expect the fruit of your actions. Di mana dalam ajaran Hindu dan Buddha, karma berkait rapat dengan konsekuensi tindakan. Dan sesuatu tindakan mempunyai akibat dalam kehidupan semasa ataupun kelahiran semula. Dan ini adalah salah satu unsur teologi yang sangat benar di mana tindakan dinilai hanya menurut daripada hasilnya. Dan tujuan akhir moksha juga teologi di mana tindakan-tindakan dan etika yang dilakukan dengan niat adalah hanya untuk mencapai pembebasan. Walaupun tugas dharma itu penting, namun banyak tindakan diarahkan kepada hasil akhir iaitu moksha. Dan contoh sejarah peradaban India iaitu yang ditunjukkan dalam bahagian Bhagavad Gita ialah di mana Gita dan Loksha Magra, di mana kebaikan masyarakat, di mana Krishna tidak hanya bercakap tentang kewajipan peribadi tetapi juga tentang Loksha Magra, di mana tujuan menjaga ketenteraman dan keharmonian masyarakat. Dalam erti kata lain, tindakan etika dipilih bukan hanya kerana kewajipan tetapi kerana ia membawa manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan dan menyeluruh. Di sini saya telah membuat satu jadual khas perbandingan antara carta aliran masa India kuno klasik dalam pengaplikasian deontologi dan teologi pada masa dulu dan pengaplikasian deontologi dan teologi pada masa kini. Saya bermula dengan deontologi. Pada masa dahulu,
Deontologi diamalkan dalam amal ritual kewajipan dharma yang berdasarkan teks seperti Vedas dan Dharma Sastra, dan kesetiaan kepada tugas kasta keluarga di sini walaupun berat atau secara peribadi menyakitkan, contohnya Delima Arjuna. Tetapi pada masa kini, dalam India moden, teori deontologi diamalkan dalam undang-undang moral dan perundangan, contoh etika profesional yang mematuhi standard tetap meskipun hasilnya mungkin tidak menguntungkan semua pihak. Ataupun yang kedua, individu maupun organisasi yang menegakkan janji tanggungjawab walaupun ada cabaran. Dari segi teori teologi pula, yang diamalkan pada masa dahulu iaitu India kuno atau India klasik, ajaran karma iaitu orang yang berkelakuan perbuatan baik supaya dapat hasil baik di kelahiran kini dan seterusnya ataupun kelahiran semula. Dan yang kedua adalah pertimbangan kebaikan masyarakat, Loksa mengarah sebagai matlamat dan pemerintahan dan kepimpinan. Manakala teori teologi yang diamalkan ataupun diaplikasikan pada masa kini iaitu India moden sehingga kini adalah polisi utama dan pembangunan, iaitu contohnya program kebajikan NGO yang menilai projek berdasarkan impak outcome. Yang kedua, etika dalam perbuatan ataupun bioetika di mana membuat keputusan berdasarkan hasil yang terbaik untuk pesakit dan masyarakat. Contohnya, dalam situasi COVID-19, antara pemimpin-pemimpin ataupun menteri-menteri kesihatan ataupun UNICEF yang mengambil vaksinasi pembahagian sumber kesihatan supaya kebaikan diperoleh oleh masyarakat seluruh jagat tanpa mengira bangsa, kaum, adat, agama, umur dan sebagainya. Okay. Dan nilai-nilai dan etika dalam peradaban India. Bermula dengan yang pertama iaitu mengangkat darjah wanita, iaitu Kanitanmi, iaitu menjaga kedaraan seseorang gadis, ataupun Karpu iaitu kesetiaan kepada suami. Yang kedua, menghormati orang tua, iaitu konsep dewa ibu yang di mana Tuhan dikatakan bersifat keibuan, dan konsep Tuhan fizikal iaitu Adium Tatium Munere Teon, mana sekuat mana seseorang itu sembahyang tidak membawa makna sekiranya tidak menghormati ibu bapa. Okay, contohnya, jika seseorang pelajar itu ataupun seorang budak itu tidak menghormati ibu bapa, itu menunjukkan dia sedang seolah-olah menindas Tuhan. Dan jika seseorang itu menghormati ibu bapa, menjaga ibu bapanya dari sehingga ketua, sehingga dia meninggal dunia, itu menunjukkan dia seolah-olah menjaga Tuhan ataupun menjaga ibunya dalam keadaan yang baik. Yang ketiga adalah mereka tetamu, di mana Adibu Dewa Bhavi, di mana ini membawa makna iaitu tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Walaupun tetamu yang mengunjungi rumah itu mahupun adalah seseorang musuh kamu, tetapi tetamu adalah menjadi kewajipan kepada setiap tuan rumah untuk menjemput masuk dan memberi layanan yang terbaik kepada tetamu. Dan yang keempat adalah hidup berbawah dan juga kenal erti malu, di mana sanggup memilih kematian yang terhormat daripada hidup maruah yang tercemar, dan lebih baik hidup bersedekah daripada hidup mewah daripada hasil pendapatan yang hina. Seterusnya adalah menjaga kebersihan, di mana dalam nilai alat etika peradaban ini sehingga kini setiap kali seseorang itu membersihkan badannya, dia perlu mengingati bahawa jiwanya juga turut perlu dibersihkan. Dan cara bagaimana sehingga kini masyarakat India menjaga jiwanya adalah dengan mengamalkan pemakanan vegetarian yang juga dikaitkan dengan konsep kebersihan dan mengelakkan penyiksaan kepada sebarang kehidupan. Di mana sewaktu mengamalkan pemakanan vegetarian, kaum India tidak akan makan sebarang makanan daging dan hidupan laut kerana ia dianggap sebagai tidak bersih. Okay. Dan bagaimana pula dengan sumbangan peradaban India pula? Sumbangan peradaban India pula bermula dengan agama dan falsafah, di mana di sebelah kanan anda boleh lihat satu visual yang mengapalkan Hindu filosofi yang bermula dengan Dharma, Karma, Samsara, Moksha, Atman dan juga Brahman. Di mana peradaban India banyak menjumbang kepada perkembangan agama dan falsafah dunia. Antara yang paling utama ialah agama Hindu, Buddha dan Jainism. Hindu memperkenalkan konsep utama seperti Dharma iaitu kewajipan moral, Karma hukum sebab akibat, Samsara kitaran kelahiran semula dan juga Moksha pembebasan daripada kitaran kelahiran. Dan konsep ini bukan sahaja membentuk struktur sosial India tetapi juga menjadi asas kepada etika dan juga kehidupan masyarakatnya.
Manakala Buddha yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama menekankan 4 kebenaran mulia dan jalan 8 lapis sebagai cara menghapuskan penderitaan. Prinsip sederhana, tanpa terikatan serta kasih sayang sejagat telah memberi impak besar kepada dunia timur dan juga falsafah moden. Dan Jainism pula menekankan amisal, iaitu tidak melakukan sebarang keganasan sebagai prinsip hidup utama. Diikuti oleh disiplin kerohanian yang tinggi dan falsafah ini turut mempengaruhi tokoh moden seperti Mahatma Gandhi. Dan dari sudut falsafah India pula, India menghasilkan sistem pemikiran yang sangat mendalam seperti Vedanta, Nyaya iaitu logik, Samyaka iaitu analisis dualism dan juga yoga penguasaan tubuh dan minda yang masih diamalkan sehingga kini di seluruh dunia. Yang kedua pula kesusastraan, di mana di sebelah kanan pula anda dapat melihat 3 jenis buku yang sehingga kini dijadikan panduan oleh kaum India dan juga kaum lain terutamanya dalam bidang sains sosial, sains politik dan juga sejarah dan juga kesusastraan, iaitu Mahabharata, Ramayana dan juga Bhagavad Gita, di mana semua epik agung India ini bukan sahaja menceritakan tentang peperangan, cinta, pengorbanan dan kesetiaan, tetapi sehingga kini juga syarat dengan pengajaran moral dan juga falsafah hidup yang boleh dijadikan rujukan, panduan dan juga pedoman hidup. Veda ialah teks suci Hindu yang mengandungi doa, ritual dan falsafah, dipercayai ditulis sekitar 1500 Masihi sehingga 500 Masihi. Bhagavad Gita pula sebahagian daripada Mahabharata yang menjadi teks falsafah dan spiritual paling berpengaruh yang membincangkan kewajipan keikhlasan serta jalan menuju kebebasan jiwa. Dan dalam bidang kesusahan klasik pula, penyair seperti Kalidasa menghasilkan karya puisi seperti Syakuntala yang diiktiraf antara karya kesusastraan yang terbaik dunia. Dan sumbangan ini bukan sekadar membentuk identiti budaya India, malah menjadi rujukan kepada pengkaji, ahli falsafah dan penulis di serata dunia. Yang ketiga pula perubatan tradisional, di mana salah satu warisan paling berharga tamadun India ialah sistem perubatan tradisionalnya. Hal ini katakan sedemikian kerana Ayurveda yang berakar pada kitab Charaka Samhita dan Shustra Samhita dianggap antara sistem perubatan tertua di dunia. Ayurveda menekankan keseimbangan tubuh minda dan roh melalui pemakanan, herba, senaman, meditasi dan juga serta rawatan semula jadi. Dan yoga pula bukan sahaja dianggap amalan spiritual tetapi juga sebagai bentuk rawatan dan gaya hidup sihat yang merangkumi latihan pernafasan, pranayama, postur asana dan juga meditasi untuk kesihatan tubuh serta kestabilan mental. Susuta, seseorang pakar Veda India kuno, digelar sebagai bapa pembedahan kerana menghasilkan teks perubatan yang menguraikan lebih daripada 300 jenis pembedahan, 120 alat pembedahan dan pelbagai teknik perbuatan. Dan prinsip-prinsip perubatan India sehingga kini menjadi asas pendekatan kepada pendekatan holistik yang lain dalam rawatan kesihatan moden di seluruh dunia hari ini. Yang keempat, sains dan matematik. India turut menyumbangkan banyak pengetahuan dalam bidang sains dan matematik, iaitu konsep angka sifat kosong dan juga sistem perpuluhan iaitu decimal system yang berasal dari India yang kemudian diambil alih oleh ahli matematik Arab sebelum tersebar ke Eropah. Dan ahli matematik seperti Aryabhata memperkenalkan teori astronomi tentang putaran bumi, nilai pi dan juga fungsi trigonometri asas. Bhaskara II pula menulis karya Lilawati yang membincangkan algebra, geometri dan kalkulus awal. Dan dari segi astronomi pula, India membangunkan kaedah mengira gerhana, kedudukan planet serta takwim yang digunakan untuk tujuan keagamaan dan juga pertanian. Yang kelima pula, kesenian dan seni bina. Kuil-kuil seperti Kuil Kajura, Kuil Brihadiswara dan Kuil Jagannatha memperlihatkan seni bina yang menggabungkan falsafah spiritual dan juga dengan karya seni. Seni ukiran batu Ajanta dan Ellora menampilkan cerita-cerita Buddha, Hindu dan Jainism melalui lukisan gua yang menakjubkan. Dan sistem seni klasik India seperti tarian Bharatanatyam, kathak, muzik raga, tabla, sitar dan juga serta teater Natya Shastra terus berkembang sehingga kini dan mempengaruhi budaya dunia. Dan yang keenam pula sumbangan sosial dan politik, di mana di sebelah kanan anda boleh dapat melihatkan sebuah buku Kautilya Arthashastra yang ditulis The Way of Financial Management and Economic Governance, di mana sistem kasta dalam masyarakat India kuno walaupun bersifat agak kontroversial namun membentuk struktur sosial yang ketat dan memberi kestabilan dalam pentadbiran. Dari sudut politik pula, India menyumbang teks penting seperti Ashtra Karya Kautilya Chandaka yang membincangkan
strategi pemerintahan, diplomasi, ekonomi dan peperangan yang setara dengan The Prince oleh Machiavelli di Barat. Prinsip kepimpinan yang berasaskan dharma yang menekankan tanggungjawab pemerintah terhadap kebajikan rakyat dan bukan hanya kekuasaan. Dan kepentingan peradaban India terbahagi kepada 6, iaitu yang bermula daripada pertama, iaitu membentuk identiti dan nilai masyarakat, di mana peradaban India telah melahirkan sistem nilai berasaskan konsep dharma, karma, amsa dan moksha, dan nilai ini menjadi paduan sehingga kini, iaitu panduan moral yang membentuk etika kehidupan individu, diri sendiri, keluarga dan masyarakat sehingga ke hari ini. Yang kedua ialah pengaruh dalam agama dan kerohanian dunia, di mana agama Hindu, Buddha dan Jainism yang telah lahir di India telah tersebar ke seluruh Asia dan dunia, yang memberi asas kepada amalan kerohanian, meditasi dan falsafah hidup yang masih diamalkan secara meluas. Yang ketiga, khazanah intelektual dan juga kesusastraan, di mana karya agung seperti Veda, Mahabharata, Ramayana dan Bhagavad Gita menyumbang kepada warisan kesusastraan dunia bukan sekadar dari aspek bahasa dan seni, tetapi juga falsafah, etika dan juga pengajaran hidup. Kepentingan keempat pula iaitu sumbangan ilmu dan pengetahuan, di mana penemuan konsep sifar, sistem perpuluhan, astronomi, algebra dan perubatan Ayurveda telah menjadi asas penting kepada perkembangan sains moden sehingga kini. Dan inovasi-inovasi ini telah menunjukkan kecemerlangan intelektual masyarakat India kuno pada masa dahulu yang kini sehingga kini mereka tetap merupakan peradaban India ataupun peradaban yang tinggi dari segi keintelektualnya. Yang kelima ialah kesenian dan kebudayaan, di mana seni tarian, muzik, teater dan seni media seni serta ukiran India bukan sahaja memperkayakan budaya dunia, malah terus menjadi warisan yang dihargai dan diwarisi sehingga kini. Dan keenam iaitu sumbangan politik dan sosial, di mana kitab Hastara memberi inspirasi dalam bidang politik, strategi diplomasi dan juga kepimpinan, di mana sistem sosial India juga memperlihatkan bagaimana masyarakat diatur melalui struktur nilai dan undang-undang moral. Secara kesimpulan yang boleh saya merangkumkan ataupun boleh saya memberikan adalah, secara keseluruhan, peradaban India merupakan antara tamadun yang paling agung dalam dunia yang meninggalkan warisan yang sangat berharga kepada umat manusianya. Dari segi agama dan falsafah, tamadun ini telah menyumbang asas kerohanian dan moral yang kekal sehingga kini. Dan dalam bidang kesusastraan pula, sains, matematik, perubatan serta kesenian, pencapaian masyarakat India telah membuka jalan kepada pelbagai kemajuan peradaban dunia moden sehingga kini. Walaupun wujud cabaran dan perubahan zaman, nilai dan pengetahuan yang diwariskan oleh tamadun India terus relevan sehingga kini, yang memberi panduan kepada manusia dalam mencari keseimbangan antara jasmani, rohani dan akal budi seorang individu. Justru, mempelajari dan menghargai peradaban India bukan sahaja penting untuk memahami sejarah, tapi juga memberi impak dalam menilai bagaimana warisan lampau membentuk kemajuan dan keharmonian dunia masa kini. Sekian, terima kasih.